Harga emas naik. Masih ke boleh beli emas? Harga emas sudah pun mencapai harga ceiling hari ini iaitu RM656. Dan seperti yang kita tahu, ini bukan satu berita yang mengejutkan. Dan harga emas naik juga bukanlah satu isu besar buat penyimpan emas. Alhamdulillah, seorang penyimpan emas di bawah bimbingan saya telah berjaya membuat belian gold bar 50 gram sebanyak 4 keping pada bulan 7 tahun 2025 dengan nilai RM120,000. Nilai 50 gram hari ini sekitar RM33,000. Sebabnya, makin hari makin beliau risaukan kejatuhan nilai ringgit. Duit RM120,000 dalam simpanan, nombor memang akan nampak kekal jika anda tak usik sekalipun. Tetapi nilai RM120,000 tu akan hilang kuasa belinya. Bermakna barang yang boleh dibeli dengan RM120,000 tahun lepas memang sudah tak sama dengan sekarang. Jadi solusinya bekukan nilai ke dalam bentuk emas macam ni. Bila anda perlu gunakan wang, anda ada pilihan untuk jual ataupun pajak. Semua bentuk simpanan ada risiko tersendiri. Yang risau takut simpan emas, takut hilang, takut kena rompak. Mungkin tak sedar, duit simpanan setiap hari dirompak inflasi. Buat yang masih baru nak bermula menyimpan emas, anda tak perlu pun ada RM120,000 baru nak beli emas. Di Public Gold, anda boleh membuat belian emas serendah RM100 sahaja. Untuk pemula, anda boleh klik borang sign up atau klik apply now di profil saya dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.